Program Rentas Kemanusiaan ini dibawakan oleh MVM Muslim Volunteer Malaysia. Assalamualaikum, salam siaran Rentas Kemanusiaan ketika ini anda bersama saya Nazra Noran dan bersama juga dengan tetamu di studio mewakili Muslim Volunteer Malaysia MVM sekarang ini Cik Nur Syahirah Karuman, Eksekutif Projek dan Hal Ehwal Kemanusiaan MVM. Baik, hari ini kita nak bercakap mengenai masa depan anak-anak pinggiran. Assalamualaikum Cik Nur Syahirah. Waalaikumsalam Kak Ji. Kecil molek orangnya. Tapi kita sebenarnya masih juga menanti tetamu yang kedua kita, Encik Aulia Rahman Zulkarnain yang merupakan pengurus besar Yayasan Maghfirah yang masih lagi dalam perjalanan. Apapun kita nak teruskan dahulu ya, apa yang kita nak kupas mengenai isu anak-anak pinggiran ini ataupun anak-anak yang mungkin tercicir. Kalau kita tengok di kebanyakan mungkin flat kos rendah ya di sekitar Kuala Lumpur dan juga Selangor. Dan juga kita nak kupas usaha yang telah dibuat oleh Muslim Volunteer Malaysia sendiri MVM dan Yayasan Maghfirah untuk membantu menangani masalah ini. Jadi topik kita masa depan anak-anak pinggiran. Mungkin ramai yang nak tahu juga anak-anak pinggiran yang macam mana. Cik Nur Syahirah sendiri sebagai eksekutif projek, boleh kita terjemahkan untuk rentas kemanusiaan kali ini? Okay, Assalamualaikum. Saya Nur Syahirah Haruman, selaku eksekutif projek dan Hal Ehwal Kemanusiaan di Muslim Volunteer Malaysia. Alhamdulillah saya telah bersama dengan MVM selama hampir setahun. Okey, anak-anak pinggiran ni, menurut kajian UNICEF, kanak-kanak yang tinggal di bandar, seperti kita maklum di flat kos rendah sekitar Kuala Lumpur dan Selangor, mereka inilah yang hidup dalam keadaan kemiskinan dan hak-hak mereka dinafikan. Okey, menurut kajian tersebut juga hampir 85% kemiskinan ini berlaku di flat kos rendah. Okey, antara hak-hak mereka yang dinafikan ialah seperti mendapat pendidikan yang baik, persekitaran yang bersih, keselamatan dan juga mendapatkan makanan yang sihat dan bernutrisi. Okey, menurut UNICEF juga untuk pendidikan yang baik ni, kira-kira 51% kanak-kanak, hampir separuhlah juga berusia 5-6 tahun tidak dihantar ke prasekolah. Okey, persekitaran yang bersih ni menurut responden kajian UNICEF, iaitu mereka menyatakan bahawa kawasan mereka seperti dalam lift dan juga tangga yang berbau. Mungkin mereka masyarakat lah yang sekitar situ tidak menjaga kebersihan. Okey, untuk dari segi keselamatan, hampir separuh responden juga menyatakan pada waktu malam terutamanya adalah sangat tidak selamat untuk mereka membiarkan anak mereka di kawasan luar rumah. Walaupun kita tahu kawasan flat jiran rapat-rapat, tapi dia tetap tidak selamat. Terutama untuk membiarkan mereka turun naik daripada tingkat ke tingkat. Okay, seterusnya lah pemakanan ni, seperti kita maklum, bila berlakunya kemiskinan itu, kita faham tidak cukup kewangan untuk membeli barangan makanan yang berzat. Okey, jadi itulah boleh kita maksudkan dengan anak-anak pinggiran. Dan kalau ikut pengalaman Cik Syahirah sendiri kan, bertemu dengan mereka ni macam mana? Dia boleh bergaul dengan masyarakat kan? Nampak macam seorang yang sangat berdikari, mak ayah tak ada pun dia boleh hidup. Betul-betul. Ke sana kemari sangat berani lah kan. Kalau kita zaman dulu ni nak ke satu-satu tempat, mak ayah memang tak boleh harapkan kita. Tapi mereka ni macam sangat mencabarlah kehidupan mereka ni. Bagaimana pandangan Cik Syahirah? Mungkin pandangan saya, ibu bapa mereka yang majoriti bekerja sendiri, yang bekerja sendirilah, yang kerja dengan swasta. Okey, tapi majoriti menurut kajian UNICEF juga diorang kerja sendiri. Jadi bila kerja sendiri, masa tak tentu bila diorang keluar. Penjaga. Okey, jadi bila penjaga tak ada di rumah, jadi anak-anak yang terpaksa berdikari sendiri. Dan berkemungkinan juga pada saya jiran-jiran yang anak-anak jiran yang menyebabkan mereka mudah bergaul. Maksudnya pergaulan mereka lah antara jiran, hubungan mereka antara jiran dengan jiran pun rapat. Ada yang baik, betul.
dan mereka matang sebelum usia lah orang kata. Betul. Matang lebih awal kerana terpaksa berdikari sejak kecil lagi. Dan sebenarnya banyak jugalah kes kalau kita tengok kebanyakan mereka ni mereka bukan tak nak belajar, tapi sebab ibu bapa kerja sampai balik lewat malam kan, daripada awal pagi sampai malam. Dan dari segi terpinggir tu, apa yang terpinggir yang Cik Syahira nampak? Terpinggir tu macam mana? Kasih sayang ke, dari segi pelajaran ke? Orang lain pergi sekolah ada kelas tambahan, dia tak ada kelas tambahan. Dia tak masuk tadika contohnya kan. Orang lain semua yalah, nak masuk tadika sekarang pun yuran nak bayar tu RM7,000 kadang-kadang tu. Apa pandangan Cik Syahira? Kalau macam terpinggir tu, kasih sayang mungkin juga sebab kesibukan ibu bapa untuk memenuhi keperluan isi rumah. Okey, sebab kos sara hidup di bandar semua sedia maklum adalah sangat tinggi. Baik. Jadi ibu bapa terpaksalah berkorban demi anak-anak dan juga kehidupan mereka sekeluarga. Kalau untuk pendidikan, betul lah yang macam Kak Ji kata, untuk kelas tambahan yang secara percuma cikgu boleh buat di sekolah. Tapi kalau untuk hak untuk macam belajar lebih banyak lagi, mesti kita pergi tuition macam tu kan. Tapi disebabkan kewangan juga menghadkan keupayaan mereka untuk mendapatkan manfaat tersebut. Okey, baik, kita bersama dengan Cik Nur Syahirah Karuman, Eksekutif Projek dan Hal Ehwal Kemanusiaan MVM dalam Rentas Kemanusiaan kali ini bercakap mengenai masa depan anak-anak pinggiran. Jadi, kenapa MVM memilih topik ini ya bagi edisi ke-12 Rentas Kemanusiaan? Kita nak tahulah juga jawapannya. Dan dalam masa yang sama, kita mengalu-alukan kedatangan Encik Aulia Rahman Zulkarnain yang merupakan pengurus besar Yayasan Maghfirah. Alhamdulillah sampai juga akhirnya kan. Tarik nafas dulu. Assalamualaikum Cik Aulia. Okey. Baik, Cik Aulia bersama-sama juga dengan kita. Kita nak tahu peranan Yayasan Maghfirah. Sebenarnya yayasan ini dibuka sejak bila, dan mungkin Cik Aulia boleh perkenalkan diri dahulu kepada pendengar bernama radio. Silakan Cik Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aulia Rahman Zulkarnain, pengurus besar Yayasan Maghfirah. Yayasan Maghfirah ditubuhkan 2018. Itu masih baru. Sebelum ni kita bergerak atas kapasiti NGO lah kan. Kita didaftarkan di bawah GPM dan memang berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Undang. Jadi apa peranan yayasan dalam projek ini kan? Yayasan sebetulnya satu, dia adalah pemegang amanah lah. Pemegang amanah kepada semua dana yang disalurkan, baik korporat ataupun perseorangan kan. Itu satu. Dan keduanya, kami juga adalah implementer ataupun kita yang menjalankan program-program itu. Kita memastikan program-program ini berjalan dengan lancar. Program untuk miskin bandar ini kita akan pastikan dia tidak separuh jalan ataupun it's not a one shot program istilah dia. Kita akan pastikan paling kurang di tempat yang kita telah kenal pasti perlu dijalankan program itu, paling kurang 2 tahun dia akan berjalan tanpa berhenti, insyaAllah. Jadi Yayasan Maghfirah ni lebih fokus kepada miskin bandar lah. Betul. Yayasan Maghfirah teras kami sebetulnya ada 3. Kita ada pendidikan, kebajikan dan kefahaman Islam. Cuma untuk 5 tahun ke hadapan kami memfokuskan masyarakat miskin bandar sebagai audiens ataupun penerima manfaat sasaran utama lah. Okey, dan lebih kepada B40 sekarang ini. Sebab kita ni anak 3 ni kalau gaji 3,000 belum tentu cukup lah kan. Kalau kedua-dua ibu bapa bekerja pun mereka miskin masa. Betul. Miskin masa dengan anak-anak sebab tak dapat nak uruskan semua. Kita nak dapat orang gaji pun susah sebenarnya, tak mampu kadang-kadang tu. Dan dalam masa yang sama kita nak tahu apa fokus Yayasan Maghfirah bersama dengan MVM kali ini, terutamanya dalam membentuk ataupun menangani masalah anak-anak pinggiran ni. Bersama-sama, apa mungkin Cik Syahira boleh cerita dahulu peranan MVM dan juga Yayasan Maghfirah dalam bergabung membantu ataupun membentuk masa depan anak-anak pinggiran ni. Okey, untuk anak-anak pinggiran ada istilah, sebenarnya istilah yang
yang sering dilupakan, nama pun pinggir, yang terpinggir istilah ni. Mereka adalah masyarakat B40 dan tidak mendapat kebajikan pendidikan yang sepatutnya mereka dapat. Jadi untuk menyelesaikan isu ini, Yayasan Maghfirah dan juga MVM, kita merancangkan beberapa program ataupun inisiatif yang berpanjangan dari sudut pendidikan dan juga kebajikan. Dari sudut pendidikan, Yayasan Maghfirah akan mengambil tugasan itulah, dari mendidik dari sudut agama, akademik, dan juga pelbagai aktiviti yang kita telah susun. Dan dari sudut kebajikan, kita yakin MVM dia akan mengisi kelompongan itu dengan pelbagai bantuan yang telah dirancang lah. Okey, baik. Kita bersama dengan Encik Aulia Rahman Zulkarnain, Pengurus Besar Yayasan Maghfirah, dan juga Cik Nur Syahirah Karuman, Eksekutif Projek dan Hal Ehwal Kemanusiaan MVM. Jadi MVM sendiri macam mana boleh bergabung dengan Yayasan Maghfirah? Macam mana apa langkah-langkah yang telah diambil dan sama-sama untuk menangani masalah anak-anak pinggiran ni, antaranya program yang telah dibuat bersama MVM. Okey, untuk yang program kita adalah Fantasign dan juga Sahabat Al-Quran, di mana kita kalau daripada segi daripada site MVM, kami akan membuka kempen untuk orang awam untuk memberi sumbang ikhlas kepada kami, dan akan menjalankan program bersama Yayasan Maghfirah. Okey. Itu daripada segi sudut pendidikan, dan kami juga akan beri sumbangan berbentuk tenaga daripada volunteer MVM sendiri, untuk sama-sama mengikuti program tersebut. Jadi Yayasan Maghfirah menyediakan pendidikan lah, lebih Betul. kepada untuk mengajar Al-Quran, membantu MVM. Okey. Sebab ideanya adalah Yayasan Maghfirah kita hampir 2 tahun ya, masih baru dalam isu miskin bandar. Kita 2 tahun masuk ke 3 tahun ini. Apa yang kita lihat apabila kita memberi bantuan dari sudut kebajikan semata-mata, kita mengabaikan pendidikan, anak-anak itu tidak akan terbina jati diri dia, dia akan terperangkap dalam cycle of poverty istilah dia, kitaran kemiskinan. Cumanya sekiranya ada satu pihak memberikan pendidikan sahaja tanpa kebajikan, kita tidak mampu mengeluarkan mereka dari kemiskinan itu juga. Jadi kerjasama ni, kolaborasi ini sebetulnya adalah untuk menyelesaikan isu ni dari dua sudut secara serentak. Jadi dari satu sudut, Yayasan Maghfirah akan memfokuskan pendidikan dengan kerjasama MVM. Kita ada ramai rakan, maksudnya sukarelawan kan, rakan-rakan sukarelawan kita yang terlibat. Dan satu sudut lagi, dia sudut kebajikan dengan contoh program Pure Heart contohnya kan. MVM akan menyalurkan sumbangan ini seiring dengan pendidikan itu. Maknanya bukannya nak bantu makan minum sahaja kan, duit atau keperluan, tapi sebenarnya kerohanian dan juga pendidikan itu tadi. Baik, seperti kata tanya rakan kita Rashid Riza ni, dia kata ada ke budak muda tak ke sekolah? Ada lagi? Ramai tak Cik Syahirah? Berdasarkan yang kami menyantuni, beberapa ni memang ada. Ramai lah. Ramai ada. Sebab tak mampu nak pergi ke sekolah. Betul, tak mampu. Sebab adik-beradik dan majoriti isi rumah mempunyai anak atas 5 juga. Dan kami pernah juga menyantuni satu rumah, rumah flat, bilik biasanya 3 dengan 2 bilik air macam tu kan. Anak ramai, kecil-kecil. Ibu bapa mereka tak tahu saluran dia nak hantar anak ke sekolah tu macam mana ke, ataupun kenapa kat Syahirah perkara itu berlaku? Mungkin mereka tahu, tapi dia mindset keluarga juga barangkali yang tak boleh nak rasa buat. Macam sukar nak betul, sekolah. betul. Sedangkan di sekolah pun ada juga bantuan pihak sekolah, macam PIBG pun ada juga tabung mereka lah saya rasa. Tapi mungkin ibu bapa mungkin malu juga untuk menunjukkan mereka susah. Ada je sekolah yang memberi bantuan, bukannya tak ada langsung, memang Betul. ada, tapi mungkin mereka tidak terdedah dengan maklumat untuk membantu mereka yang susah ni kan. Okey, bercakap mengenai masa depan anak-anak pinggiran dalam rentas kemanusiaan, kita bersama dengan Cik Nur Syahirah Karuman, Eksekutif Projek dan Hal Ehwal Kemanusiaan MVM, dan juga Encik Aulia Rahman Zulkarnain, Pengurus Besar Yayasan Maghfirah. Sebarang persoalan dan juga pendapat anda boleh ajukan di live Facebook kami di Bernama Radio. Seketika nanti kita rehat dan kembali untuk bersama dalam rentas kemanusiaan. Saat kita gembira, ada yang berduka. Saat kita kekenyangan, ada
yang kelaparan. Saat kita selesa, ada yang menderita. Itulah realiti kehidupan sebahagian daripada kita di Malaysia dan di luar negara. Sumbangan anda memberi sejuta makna dan senyuman buat mereka. Hubungi kami di talian 012 658 6254 012 658 6254 atau layari www.donation.mvm.org.my. Sertai ruang interaktif dan bincang balas di www.facebook.com/Palang Bernama Radio. Program Rentas Kemanusiaan ini dibawakan oleh MVM Muslim Volunteer Malaysia. Baik, kembali bersama dalam Rentas Kemanusiaan, masa depan anak-anak pinggiran. Itu topik kita dan kita bersama dengan Cik Nur Syahirah Karuman, Eksekutif Projek dan Hal Ehwal Kemanusiaan MVM, dan juga Encik Aulia Rahman Zulkarnain, Pengurus Besar Yayasan Maghfirah. Jadi langkah-langkah yang diambil oleh MVM bersama juga dengan Yayasan Maghfirah tentang program Pure Hearts tu, itu macam mana pula antara aktiviti yang telah pun dilakukan? Ada tak yang pengalaman yang paling menyentuh perasaan Cik Syahirah sendiri? Sebab saya kadang-kadang tengok kanak-kanak yang terbiar ni, kesian kan masa muda mereka macam tu. Kita yang risau anak sendiri pun kadang-kadang kita tak mampu nak membiarkan anak kita tu berdikari sejak muda kan. Apa antara pengalaman Cik Syahirah sendiri? Okay, pengalaman untuk sepanjang program Pure Heart ni, okay, dia untuk buat program Pure Heart ni, pertama sekali kita kena pergi santuni keluarga yang terpilih. Okay, dengan cara untuk dapatkan data tu, kita akan ke sekolah yang terpilih. Okay, untuk macam tahun-tahun sebelum ni di SK Puchong Indah, untuk program Pure Heart, kita menyantuni sini keluarga, data kita dapat daripada sekolah, dan kita akan bekerjasama dengan volunteer, dan diorang akan pergi rumah ke rumah, dan memang macam-macam pelbagai lah ragam manusia, dan untuk kita nampak dengan mata kepala kita sendiri. Kerana kita tengok berita, tapi kita tengok sendiri, dan saya sendiri pernah menangis waktu tengok macam mana keluarga menangis lah untuk survive. Tak apa, kita sama-sama menangis. Okey, pengalaman Cik Syahirah, apa yang membuat perasaan tersentuh tu? Macam mana nak cakap, kalau kadang-kadang kita rasa kita susah, ada orang lagi yang lebih susah. Okey, kalau untuk Pure Heart, selain ni ada program berfasa, kita akan beri mereka pack barangan asas kepada keluarga-keluarga yang dah terpilih. Tapi untuk mendapatkan pack tersebut, mereka perlu menghadiri program yang kita dah sediakan. Contohnya macam pengurusan kewangan, kemudian kita ada kelas kemahiran, dan kita ada lagi lah pengisian bersama keluarga. Cik Syahirah belum menggambarkan lagi menangis tu sebab apa? Apa yang Cik Syahirah nampak, ataupun ada sesuatu yang berlaku ke masa aktiviti dilakukan? Untuk yang program santuni tu ke? Okey, macam pengalaman jugalah bila kita tengok. Saya ingat lagi waktu first intern saya lah di MVM, saya pergi. Seorang ibu tunggal, dia bukan bercerai, dia ditinggalkan suami. So dia tinggal dengan nenek dia. Dia tidak berapa rapat dengan mak dia, jadi dia tinggal dengan nenek dia. Saya nampak lah macam rumah, bila air nak mandi pun dia kata tak perlu nak tunggu air dalam kolah. Kalau hujan boleh mandi je, sebab mandi terus air hujan, sebab bumbung dia berlubang kat bahagian bilik air. Jadi memang anak-anak masih kecil, sekolah. Tak silap saya, anak tu pun dia terlepas je untuk dapat RMT. Dia tidak dapat bantuan. Jadi sehari RM1 kadang dia bawakan bekal untuk ke sekolah. Jadi kalau dulu lah, kalau saya RM1 tu, RM1 kalau RM1 tu bukan air je kat sini. Kira macam mungkin satu sesi. Sesi pagi RM1, sesi petang RM1. Jadi kalau dulu zaman saya, RM1 tu boleh dapat lagi nasi lemak, air, kerupuk lekor lagi. Zaman kita betul. Tapi kalau untuk sekarang tak dapat apa lah. Dapat air je, dapat minum air. Tu pun makanan harga RM1 saya tak jumpa lagi dekat sekolah ni. Betul. Kecuali kuih-kuih lah. Okey, jadi
itulah kepayahan ataupun kesusahan yang mungkin kita tak rasa, tapi mereka ni merasai perkara itu macam biasa je. Okey, pengalaman Cik Aulia sendiri selaku pengurus besar Yayasan Maghfirah, antara aktiviti yang telah dilakukan yang mungkin pengalaman yang paling mahal lah sepanjang terlibat dalam aktiviti kemanusiaan ni. Kalau berkenaan dengan pengalaman ni, dia ada banyak pengalaman, tapi ada beberapa perkara yang membuatkan yayasan kita komit lah kan, kita letakkan komited terhadap isu miskin bandar ni. Ada di sebuah PPR tu, bila kita buat program yang asas contoh sahabat Al-Quran tadi, kita terkejut apabila anak-anak di sana hampir 9 per 10 daripada kajian kami kematian kita buat sembang-sembang dengan adik ni. Kita tak boleh dah buat questionnaire kan dengan diorang, kita sembang-sembang. 9 per 10 mereka masih lagi tidak boleh baca Quran, Tak kenal alih bata lah. masih lagi Iqra' kan. Iqra' Iqra' tu pun nasib lah dapat Iqra' kan. Mereka dah menginjak usia 12 tahun, 11 tahun. Betul. Dia kalau adik-adik ni kita masih fikir tak apa, masih ada peluang kan. Cuma apabila yang 11 dan 12 tahun dia punya peratusan terlampau tinggi, tidak tahu baca Quran, apatah lagi solat. Bacaan solatnya masih lagi kurang jelas. Dan yang paling terkejut adalah akidah. Kan? Akidah ni adalah satu perkara yang kita pun tidak jangka. Apabila kita lihat adik-adik di bandar ni, dia berbeza dengan masyarakat di luar bandar kan. Mereka terdedah dengan segala macam informasi, segala macam media. Keluar-keluar je mall di depan rumah kan. Akidah mereka tidak jelas dari segi Islamnya kan. Itu satu. Dan dari sudut kebajikan, saya sentuh sosial dulu. Kebajikan ni lagi sedih kita kan. Sosial, kita lihat sendiri, mereka menjadi sub budaya lah kan. Kita tidak claim sebagai budaya. Sub budaya mereka untuk anak-anak ni keluar malam hingga jam 2 pagi, itu benda yang biasa kita lihat. Sebab tu kita tengok ada kumpulan-kumpulan basikal lajak. Kadang-kadang kita tanya manalah mak bapak diorang. Jawapan dia mak bapak sebenarnya bekerja ataupun mak bapak dah tidur. Itu jawapannya untuk masyarakat lah. Yelah, penat mungkin kan, kerja pagi sampai malam. Dan benda yang kita tak tahu, kebanyakan masyarakat di BPR dia mengambil 2 hingga 3 kerja. Yang biasa kita lihat dia kerja pejabat pagi dia lain, malam siang dia lain, akan malam buat lain. Grab contohnya, e-hailing ataupun akan buat hantar-hantar makanan. Ada yang dulu kita lihat dia jual burger kan, sampai 2-3 pagi. Maknya pun sama lebih kurang, kadang buat kuih. Ini yang kita lihat. Jadi budaya ataupun sosial budaya itu menyebabkan anak-anak ni terpinggir dalam keluarga sendiri. Mak ayah bukan tak kisah, sayang kan, mereka cari duit ni untuk anak-anak. Tapi mak ayah dia dah penat kadang-kadang. Dan yang paling sedih lah dari segi kebajikan ini, saya rasa kita perlu expose juga. Banyak yang mengikuti program-program kami ni, dari segi kebajikan, mereka kadang-kadang tidak mempunyai wang saku ataupun wang untuk beli bahan asas rumah sehingga cukup bulan. Kadang-kadang yang kita dulu yayasan kami bagi kelas Al-Quran percuma kan. Tapi kadang yang datang tu dia tanya, "Ustaz, kita tak ada ke bantuan beras kan? Beras kat rumah saya dah habis, dah 2 minggu tak ada beras." Ada yang minta macam tu. Memang lah. macam tu. Kita pun kita datang mengajar Quran waktu tu kan. Jadi dari situ kita fikir kita perlu beri bantuan sikit. Kewangan ke dari segi beras tu, tempoh hari kita pernah beri beras. Benda-benda ni real yang ada, yang kadang-kadang kita tak sangka ada di Kuala Lumpur. Ya, jadi dalam masa yang sama bukan mengaji Al-Quran atau pendidikan saja, tapi membantu dari segi makanan dan asasnya beras lah ya. Betul. Okey, sepanjang bekerjasama dengan Yayasan Maghfirah MVM sendiri, program-program ini apa masalah utama lah yang timbul ataupun cabaran? Ada tak ibu bapa yang jenis tak beri kerjasama ataupun jenis ibu bapa yang tak pedulikan anak langsung? Memang mereka ni terpinggir bukan sebab ibu bapa tu bekerja je sepanjang masa. Ada juga mungkin ibu bapa yang tak bertanggungjawab ke? Untuk yang rasa tidak bertanggungjawab tu, rasanya tiada. Dia berkaitan dengan masa untuk dia. Macam pihak yang sebelum-sebelum ni pun masa sebab diorang bekerja. Diorang nak datang, tapi disebabkan kekangan masa untuk bekerja tu, mereka tidak boleh, tak boleh datang. Saya rasa mereka ada je rasa kasih sayang untuk anak mereka. Saya rasa, saya yakin setiap ibu bapa dia nak yang terbaik untuk anak-anak mereka. Tapi disebabkan masalah hidup mereka macam tu, diorang tak dapat penuhi.
Okey, antara cabaran ataupun kesukaran yang dihadapi sepanjang melaksanakan program ini, MVM dan Yayasan Maghfirah sendiri, bagaimana? Cik Aulia dulu? Kita dulu kita mulakan approach dengan beri bantuan kebajikan. Kita bagi kelas-kelas akademik istilah dan skills. Tapi apabila kita berubah dalam core-nya adalah kelas Al-Quran dan juga kemahiran ni, kita terkejut sebenarnya kehadiran tu memberansangkan kan. Hampir 90% yang berdaftar dengan kita dia memberi komitmen yang baik lah. Walaupun kelas ni kadang-kadang kita letakkan yuran komitmen yang sangat rendah ataupun tak ada kan, tapi diorang datang. Cuma halangannya saya rasa adalah dari segi kewangan untuk kita perlebarkan, perluaskan program ini. Dari sudut masyarakat, kita tidak nafikan memang ada segolongan yang tidak mahu dibantu, itu memang ada kan, tapi tak ramai sebetulnya. Secara majoriti kita lihat masyarakat itu masih sama dengan masyarakat Melayu kita, masyarakat bandar, masyarakat lain di taman-taman. Mereka ada KRT mereka ada persatuan masyarakat, mereka juga plan apa program yang kita buat untuk anak-anak kan. Cuma problem ataupun masalahnya adalah mereka tidak ada dana, dan apabila meminta pada korporat, mereka tidak ada mekanisme itu. Jadi saya fikir masalah utamanya adalah dari segi dana untuk melebar luaskan lagi program-program ini. Okey. Dan MVM sendiri ada membantu. Betul. Dari segi dana lah, Dana. kita akan buka kempen di website MVM. Okey. Setakat ini sambutan masyarakat pula, ada tak sokongan ataupun ada kekangan ketika melaksanakan tugas ataupun aktiviti kemasyarakatan program Pure Hearts, terutamanya untuk menjaga masa depan anak-anak pinggiran ni? Okey, setakat ini alhamdulillah sokongan daripada masyarakat sangat membantu, terutamanya pada masyarakat awam yang memberi sumbangan ikhlas di website MVM, di website donation MVM. Okey, kemudian kepada ibu bapa, ada je yang ibu bapa, betul lah kata Encik Aulia, ada ibu bapa yang beri kerjasama, ada segelintir lah yang tidak ada. Tapi Kenapa dia tak bagi kerjasama? bukan mungkin sebab dia kata dia mungkin masa pergi bekerja, tapi ada yang dia hantar anak dia je. Boleh tak hantar wakilkan anak untuk program ni. Okey, so kami betul. Jadi kami tak apa. Jadi anak dia lah yang akan datang program yang kita dah susun, dan dia orang lah yang akan ambil kotak untuk mewakili ibu bapa mereka. Okey, tapi secara tak langsung pun anak pun dapat macam mana uruskan kewangan, macam mana kemahiran dalam sesuatu bidang. Okey, kemudiannya untuk daripada pihak sekolah, mereka pun sangat memberi kerjasama untuk berikan data untuk kita santuni keluarga yang layak mendapat Pure Heart. Mereka sendiri pun terbuka untuk kami membantu ibu bapa di sekolah mereka, terutamanya dalam golongan B40. Kemudiannya untuk volunteer beri kerjasama juga. Walaupun isu kemiskinan ni kita tahu, tapi tidak dinafikan ada sebahagian yang tidak tahu. Dia mungkin tak nampak ataupun dia tak pernah melihat sendiri. Sebab di MVM pun ada juga soalan, kenapa tak bantu rakyat Malaysia kalau kita macam isu kemiskinan ni dia tidak sepopular isu Syria Palestin. Semua sedia maklum isu tu adalah isu global. Jadi dia menjadi perhatian mata dunia. So isu kemiskinan ni dia selagi tak nampak depan mata, kita tak tahu. So jadi itulah bila kita dapat soalan macam tu, sebenarnya kita bantu. Tapi itulah mungkin kurang pendedahan ataupun kurang makluman. Dan MVM bukannya di luar negara saja nak bantu. Betul. Sebenarnya dalam negara pun kita lakukan juga, terutamanya dalam program-program seperti kita kongsi hari ini. Betul. Baik, Encik Aulia sendiri sebagai pengurus besar Yayasan Maghfirah, apa masalah-masalah utama ataupun kekangan selain daripada dana itu tadi? Cukup ke kaki tangan ataupun pekerja yang dapat menjadi sukarelawan ni, ya, nak turun, nak didik anak orang, sebab tak semua orang ada masa nak didik anak orang. Anak sendiri pun kadang-kadang tak terurus lagi. Contohnya macam tu. Apa masalah utama? Dia kalau dari masalah pelaksanaan program tu, kita nafikan dari sukarelawan, kadang-kadang kita tak cukup ataupun dia bertukar-tukar kan. Sekejap seminggu je saya nak sukarelawan, sebab kita program ni 2 tahun paling kurang. Dan kita harapkan sukarelawan tu mampu jadi adik ataupun abang angkat lah untuk dia kan. Bukan adik angkat, maksudnya abang ataupun kakak angkat lah kepada adik-adik ni. Cumanya golongan
mahasiswa ataupun pemudi yang hendak menjadi sukarelawan ini ada di Malaysia, ada, kita nafikan. Cuma mungkin mereka tidak tahu kita ada program-program sebegini. Pernah kita lakukan program sukarelawan yang mengajar tu kadang-kadang mensyarah kan. Kita pun tahu pensyarah pun turun sama. Betul kan, ada engineer, ada cikgu. Dia bukan sekadar pelajar-pelajar sekolah, pelajar universiti, bukan kan. Maksudnya ada golongan-golongan itu yang ingin memberi ataupun mencari kepuasan dalam memberi ni. Masyarakat kita ada, cuma hebahan ini tidak sampai mungkin. Kena hebah lagi lah di media kan, nak menggalakkan untuk menjadi sukarelawan. Bukan terdiri daripada mahasiswa-mahasiswi, sebab kadang-kadang mahasiswa-mahasiswi ni dia sebagai orang kata markah. Markah lebih kerja-kerja luar, menyertai NGO dan sebagainya. Tapi golongan profesional macam pensyarah itu tadi, guru-guru juga membantu turun padang. Jadi apa peranan Yayasan Maghfirah untuk mengajak orang ramai, mungkin pendengar yang tengah mendengar ni, kalau tak dapat bantu dari segi keuangan, boleh juga meluangkan masa bersama dalam program yang akan mendatang ni. Betul. Sebabkan program yang kita rangka ni dia mengambil masa yang panjang 2 tahun paling kurang. Kita memerlukan sukarelawan yang committed lah, yang dan ramai. Kena pandai mengaji ke? Oh ya, nak ajar anak mengaji ni. Betul. Ke kalau tak pandai mengaji tak boleh ke? Kita ada banyak lagi program lain. Dia tidak semestinya mengaji. Kita ada dalam program ini kita ada kelas Al-Quran, kita ada Fantascience kan. Fantascience ni program sains. Dia bukanlah kelas tuition kan. Dia adalah aktiviti yang menarik lah untuk memberi pengetahuan pada adik-adik ni. Dan ada pelbagai lagi bantuan makanan, mungkin ada skills banyak lagi yang mereka terlibat. Kalau tak boleh mengaji kan, mungkin dia tahu untuk mengajar membaiki motor contohnya kan. Kita boleh salurkan semua betul. Ada. Kita boleh, betul. Dia asalkan ada yang datang. Dia masalahnya bila tak ada yang datang tu. Okey, kalau kita tengok gambar atau video sekarang ini yang mengajar mengaji lah, yang warna oranye tu ada mungkin nak tahu juga kan apa tu, kelas sains ke apa, kalau ataupun program apa yang ada kertas, lepas tu dekat masjid. Yes. Itu Fantascience. Itu Fantascience. Tu Fantascience ni kita cuba membantu kerajaan untuk menangani isu kemerosotan minat pelajar terhadap STEM. STEM ni adalah Science, Technology, Engineering, Maths. Dia adalah bidang kritikal sebetulnya kan. Dia bukan hanya di seluruh Malaysia, dekat PPR tu pun dia orang tak minat dah. Kadang-kadang kita tanya dah besar ni apa. Jadi influencer yang dia nak buat YouTube. Ini real ni real. Nah, ini kita nak buat tak, YouTube. Betul, kita tak pernah jangka. Kita memang tak okey. expect jawapan. Dulu kalau paling saya nak jadi cikgu doktor, kan. jadi Doktor kan. Paling-paling pun saya nak berniaga sendiri polis ke kan. Sekarang saya nak jadi YouTubers lah. Kita pun fikir YouTubers tu apa, influencer tu apa. Tapi ini adalah kita punya anak-anak sekarang. Betul, mereka hilang minat terhadap akademik ataupun benda-benda yang kritikal. Jadi program Fantascience tu kita rangkakan dia dalam bentuk eksperimen yang boleh dilakukan di luar. Kita bawa diorang keluar kelas, keluar rumah dan jalankan eksperimen dengan objektif mereka mendapat orang panggil cara berfikir saintifik ni lah. Dan dia minat untuk join di STEM. Okay, siapa yang mengajar tu? Okey, modul ni dia dirangka oleh Yayasan Maghfirah dengan kerjasama Ajar kan, kalau boleh tengok kat internet. Modul tu memang dirangka oleh abang-abang dan kakak-kakak PhD kita lah kan. Dia sukarelawan membina modul itu. Yang mengajar itu, yang menjadi master trainer adalah ada yang separa academician, ada PhD student. Dia bantu. Jadi sesiapa saja boleh join. Sesiapa saja boleh join untuk tahu. Kata Azizi Kamizi, menarik isu ini. Tahniah bernama radio dan MVM. Baik, Cik Syahira sendiri, MVM, peranan dia bila jumpa keluarga yang susah kan, anak ramai 4-5 orang, mandi pun mandi air hujan sebab bilik air tadi bocor kan. Saya pun tak dapat tak dapat lagi gambaran tu macam mana, tapi saya dapat rasa lah kalau Cik Syahira sampai nak menangis tu, memang sedih lah keadaan tu. Tapi bila dah jumpa keluarga macam tu, apa pula peranan MVM? Membantu mereka setiap bulan ke, atau memberi jalan untuk mereka bekerja lebih baik ke, macam mana? Okey, untuk MVM, untuk makluman kita tak beri kewangan sebab nanti kita tak tahu dia ke mana. Dia umpama kita beri pancing bukan ikan. So kalau kita bagi ikan je kan, jadi bila kita macam
workshop itu adalah kemahiran. Kita akan beri mereka kemahiran. Waktu kita santuni tu, kita akan bawalah pack barangan asas sebagai hadiah untuk mereka, betul. Kemudian kita akan tengok apa yang mereka minat. Macam yang rumah yang saya kata, yang rumah dia Bocor tadi. bocor tu, saya sedih sebab kehidupan dia macam tu. Tapi dia ada effort seorang ibu yang kuat untuk bela nasib anak-anak dia walaupun dia tinggal suami. Katanya wanita besi lah kiranya. Dia nak berniaga. Jadi dia mohon bantuan barangan perniagaan. Kita beri kewangan. Betul. Kita akan beri barang nak betul. berniaga tu. Kita berikan dia kemah, meja rasanya, dan dia berniaga di hadapan rumah. Kami tanya apa je dia nak buat, dia nak jual. Sebab sebelum ini dia hanya pinjam daripada orang. Duit. Bukan duit, barang. Orang kawan-kawan dia pakailah dulu. Tapi dia kata sampai bila nanti takut tiba-tiba orang nak minta balik, saya nak guna apa dia kata kan. Dia berniaga pisang goreng tak salah saya. Sekarang ni pisang goreng dah meletup lah. Dan mungkin lah. Lepas tu kami tanyakan juga apa je barang yang ingin dijual. Dia kata dia macam-macam idea dia kongsikan waktu saya santuni tu. Dia kata nak jual ice blended kalau ada ni. Lepas tu dia perlukan bekas yang secure. Memang kiranya mereka berminat untuk survive. Itu yang saya suka, golongan yang begini untuk hidup. Ya, memang wanita besi. Betul. Jadi MVM bukan sekadar membantu dari segi dana, keuangan atau apa, tapi sebenarnya turut membantu membuka jalan untuk mereka berusaha lebih sedikit mencari rezeki dan tidak bergantung sepenuhnya kepada Muslim Volunteer Malaysia. Baik, perancangan Yayasan Maghfirah selepas ini, apa yang boleh kita kongsikan? Apa program-program terdekat? Mungkin ada sebab yalah dah masuk sekolah dah minggu ni kan. Kebanyakan daripada mereka ni ibu bapa kalau bulan 1 Januari memang tak payah cakap lah. Kebanyakan duit memang habis untuk bayar yuran, nak beli baju sekolah lah, nak beli baju sukan lah, buku semua tu cecah ratus jugalah kan. Jadi tak semua orang mampu. Jadi peranan Yayasan Maghfirah, kalau Yayasan Maghfirah kita berfikir dari kerangka pendidikan dan kebajikan ni ke depan, kalau perancangannya banyak kan. Antaranya adalah kita hendak mencari korporat lah untuk menaja satu PPR tu. Kadang-kadang kita lupa PPR ni satu bangunan dia boleh mencecah 320 buah rumah. Betul. Katalah satu bangunan tu lebih kurang berapa anak-anak terpinggir ni yang memerlukan dana itu tadi. Dan kadang-kadang dana ni kalau kita nak bagi dalam bentuk barangan ataupun wang, kita memang tak cukup. Kadang-kadang dia habis macam tu je. Dia memang akan habis macam tu. So, kita lihat banyak korporat-korporat ataupun agensi-agensi kerajaan yang memberi bantuan one shot. Betul, dia perlu kan untuk sekolah, bantuan sekolah. Kita pun habis beratur kan untuk anak masuk kan. Dia orang pun lagi perlu kan macam zakat Selangor, zakat bagi. Betul. Tapi sesudah tu what's next kan. Kami dah habis ni. Jadi kami rancang untuk menjaga pendidikan anak-anak mereka secara santai istilah dia. Kita ada buat perancangan untuk membina ataupun menyelenggara pusat komuniti agar dijadikan safe house kan. Safe house ni istilah dia datang pada kajian UNICEF sendiri bahawa anak-anak ni dia perlukan ruang sosial yang dipantau. Sebab dipantau dan selamat. Betul. Kan kalau lah kita lihat kita pasti akan ada ruang sosial anak-anak ni. Kalau ruang sosialnya tidak disediakan, tidak selamat, tidak dipantau, maka ruang sosial ni adalah di luar, di jalanan dengan berbasikal. Kan, kalau tersalah pilih kawan pula lagi. Dan kadang-kadang kawan tu kan orang cakap kawan ni option kan, pilihan kita. Kita pilihlah kawan baik. Kadang-kadang dekat sana kawan sekitaran tu. Betul. Kawan terjebak bukan juga. option. Betul. Dia akan terjebak sedikit tu pun banyak saja. Jadi perancangan kami adalah untuk membina pusat komuniti di beberapa buah PPR, dan sekarang kita dah mulakan di Bangi. Cuma di Bangi tu bukan PPR, dia adalah perumahan awam kos rendah juga. Kita buat dengan kerjasama NGO setempat. Nama pusat komuniti tu Anjung Budi. Di Kuala Lumpur juga kita sudah adakan di Pantai Dalam, dengan harapan tahun ini Yayasan Maghfirah dan MVM kita dapat menyantuni 1,000 orang minimum. Sekarang kita sudah hampir 300 lebih kan. Dah banyak PPR dah pergi. Kita ataupun sebetulnya tak cukup. Kalau jujurnya lah, jujurnya kita tak mampu nak pergi banyak PPR. Kadang-kadang satu PPR tu satu blok pun kita dah tersedak tu. Tersedak sebab penduduknya ramai dan terlampau padat. Jadi itu perancangan kita yang terdekat ni lah, insya-Allah.
Okey, Cik Syahira sendiri bagaimana MVM dalam menjaga masa depan anak-anak pinggiran? Saya berani sebut perkataan menjaga lah, sebab MVM datang untuk membantu apa yang perlu kan. Okey, daripada tu kami pack barangan daripada makanan, daripada segi makanan yang sihat untuk mereka. Jadi kami akan ke sekolah yang terpilih untuk betul-betul memilih ibu bapa yang di kalangan B40. Jadi kami akan berikan makanan, pack barangan asas seperti beras, gula ataupun sardin yang betul-betul dia tidaklah, sebab program pack ni dia berfasa, setiap bulan mereka akan dapat pack tersebut. Jadi at least dia dah mengurangkan perbelanjaan isi rumah tu untuk beli makanan. Jadi duit tu dia boleh untuk anak sekolah ataupun keperluan-keperluan lain. Jadi untuk makanan tu sekurang-kurangnya bolehlah meringankan sedikit kepada mereka untuk yang Pure Heart ni lah, sebab dia program berfasa. Okey, baik. Akhir sekali daripada Encik Aulia dan juga Cik Syahira, terutamanya dalam kita mengajak semua pendengar bernama radio khususnya untuk sama-sama membantu masa depan anak-anak pinggiran dengan projek-projek yang akan dilakukan nanti. Cik Aulia dulu. Ya, harapan lah kan. Dia harapan kami sebenarnya kita mengalu-alukan masyarakat, rakyat Malaysia untuk highlight this issue ataupun mengetengahkan isu ini bukan sekadar maaf saya cakap, dia bukan sebagai alat politik. Kadang-kadang ada orang pakai kan, basuh senyap kan. Kita bawa isu ni sentiasa dan kita perjuangkan hak-hak mereka. Sebab apa? Kita jangan sangka bahawa mereka ini tidak punya masa depan. Ini pada kita punya pemerhatian dan juga program. Ramai anak-anak ni yang dia belajar bersungguh-sungguh dan akhirnya dia belajar keluar negara. Dan ada beberapa orang yang kita jumpa dia adalah alumni universiti luar negara pun. Ramai yang berjaya sebenarnya. Ada yang berjaya, ramai yang berjaya. Maksudnya ramai yang dapat keluar daripada kepompong tu. Kemiskinan. Kemiskinan tu. Maksudnya dia boleh dijalankan. Dan kita nak highlight bahawa anak-anak ni dan juga masyarakat PPR tu mempunyai potensi mereka. Mereka sangat perseverance istilah dia mereka. Jadi kita bukanlah bantu atas dasar kasihan semata kan, ihsan semata, bukan, tapi dengan atas sebab mereka ni betul-betul orang yang berusaha. Mereka bukan terima tak buat apa-apa, mereka betul-betul berusaha. Kita harapkanlah masyarakat kalau nak join this program, tengok sini macam mana mereka berusaha siang malam untuk keep up dengan kehidupan di bandar. Betul tu. Dan saya percaya kebanyakan ramai yang berjaya ni dalam kehidupan mereka bermula daripada kepayahan semasa kecil lagi. Jadi kesungguhan dan semangat mereka tu lebih kuat daripada orang anak-anak orang senang ni. Tapi tak semualah anak orang senang tu sentiasa senang. Maksudnya usaha mereka tu lebih sikit. Okey, Cik Syahira pula, kata-kata akhir lah terutamanya kepada pendengar bernama radio. Okey, kata-kata akhir daripada saya. Okey, betul lah kata Encik Aulia, kalau kita nak tahu, kita nak berada dalam kasut dia, kita tak mampu. Jadi at least kita boleh tengok sendiri bagaimana keadaan mereka. Jadi harapan di MVM juga untuk pendengar yang mana boleh untuk sumbangkan dari segi kewangan, bolehlah buat sumbangan ikhlas di donation MVM. Okay, kalau untuk tenaga boleh datang, hantarlah kertas kerja di email kami untuk kerjasama mana-mana lah untuk sama ada pelajar universiti. Kami sangat alu-alukan mereka turun padang dan tengok sendiri keadaan mereka. Dan mana-mana agensi yang agensi ataupun individu untuk berkongsi kemahiran yang mereka ada. Sebab hanya dengan ilmu je kita boleh ubah mereka. Walaupun tidaklah sepenuhnya, mungkin sikitlah ada di hati mereka untuk berubah. Baik, sebarang sumbangan kena tulis ke? Ini untuk program Pure Hearts ke ataupun program anak-anak? Kalau dekat di website donation kami di donation.mvm.org.my, dekat situ kita ada kempen-kempen. Jadi kalau untuk Pure Heart kita ada kempen dia. So untuk donation dekat untuk Pure Heart, klik je dekat situ. Okey, baik. Kalau untuk yayasan tu nanti klik juga. Baik, terima kasih kepada Encik Nur Syahira Karuman, Eksekutif Projek dan Hal Ehwal Kemanusiaan MVM, dan juga Encik Aulia Rahman Zulkarnain yang merupakan pengurus besar Yayasan Maghfirah. Sekian rentas kemanusiaan topik hari ini, masa depan anak-anak pinggiran. Semoga mereka tidak terpinggir lagi selepas ini. Saya Nazira Noran, insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu akan datang. Assalamualaikum.
Program rentas kemanusiaan itu tadi dibawakan oleh MVM Muslim Volunteer Malaysia. Jom sertai #VolunteerMVM sekarang. #Pertubuhan Sukarelawan Muslim Malaysia.